Dia mengatakan begini, adanya Allah menunjukkan adanya alam. Jadi dia nampak apa dulu? Dia nampak Allah Subhanahu Wa Taala dulu. So, kemudian dia nampak makhluk, dia nampak alam. Tapi ada orang, dia melihat makhluk dulu. Dia melihat alam, dia melihat pokok, dia melihat gunung, dia nak melihat bukti dulu. Ya, dia nak melihat bukti, barulah benda itu menyampaikan dia kepada Allah. Adanya alam menunjukkan adanya Allah. Sebagai contoh yang lain, pernah tak kita pergi umrah kan? Duduk dekat pekarangan Kaabah tu. Lepas tu, kita pun macam berharap-harap sangat. Tengok kat langit, cepatlah keluarlah alif lam lam ha, alif lam lam ha. Itu kan kalau keluar kan tu siaplah mengambil gambarnya tu. Tunjuklah, tengoklah, ini dia bukti kewujudan Allah. Soalnya begini, kalau tak tertulis alif lam lam ha pun, Allah wujud tak? Allah wujud. Kalau tak jumpa, contoh ya, ada orang kata saya pergi Mekah, tiba-tiba saya dengar bunyi dentuman yang sangat kuat, yang dia rasa macam malaikat lah bagi bunyi. Padahal orang pergi pecah tanah, pecah batu, bukit tu je. Ya? Lepas tu dia kata masa tu saya terkejut. Macam-macam lah orang nak menjadikan cerita kan. Semua itu bukan bukti wujudnya. Semua itu bukan mesti ada untuk membuktikan wujudnya Allah. Betul tak? Jadi macam Ustazah juga pernah je dulu-dulu macam tu lah. Kalau terutama umrah lah kan, umrah dengan haji kan, nak je macam ada benda pelik-pelik macam tu kan ya. Yelah nak. Ustaz pernah kan masa tawaf kan, tiba-tiba ada seseorang macam orang tua sangat, dia pergi tarik belakang tudung Ustazah ni. Ustaz bawa dia berpusing. Ustaz tak kenal siapa dia, tapi tak tahu kat atas tawaf mereka berapa entah, tiba-tiba dia hilang. Cepat je kita nak kata malaikat tu malaikat. Ya. Padahal itu boleh jadi memang makcik-makcik Pakistan tu penat berjalan kan, dia pun peganglah kita punya telekung. Kita tu nampak tak, terlalu memerlukan macam-macam ni untuk bagi kita yakin bahawa Allah itu Maha Esa, Allah itu wujud, Allah itu berkuasa. Padahal tak ada semua tu pun, tetap Allah itu Maha berkuasa. Tetap Allah itu wujud, Allah itu Esa. Sehingga kan saya berkata kepada Ustazah, ya Allah, tak cukup lagi kah apa yang kamu lihat, apa yang ada atas dunia ini untuk menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala? Tak cukup lagi ke? Sampai kamu nak kena ada benda pelik-pelik lah, apalah. Itu pertanyaan pada diri kita kan. So semenjak daripada hari itu, Ustazah pun terbebas dalam daripada mengharap benda pelik-pelik. Tak perlu pun. Sebab apa? Kita sudah yakin sangat kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, kebesaran, ya, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tu macam apa benda, macam nak kena ada macam-macam lah yang pelik-pelik kan, ya. Dekat sinilah nak cerita yang tuan-puan. Kenapa hidup kita susah hati? Kenapa kita ni stres dulu, lepas tu baru okey dulu kan, ya. Sebab apa tuan-puan? Sebab kita mendahulukan yang furuk. Furuk ni maknanya apa dia? Cabang-cabang daripada yang asal. Asalnya adalah sumber. Sumbernya adalah Allah. Adapun makhluk ni semua adalah perkara maknanya yang diciptakan, yang diadakan. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah yang zahir, yang batin, yang awal, yang akhir. Wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Sama sekali bukan bandingan dengan yang dicipta-cipta ni, ya. Tapi kita tu, olahan jiwa kita tu nampak makhluk dulu, barulah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia makan masa. Berbanding ada orang, sahabat-sahabat sekalian, dia dah meletakkan keyakinannya kepada Allah, tinggi nilai ma'rifatullahnya. Betul, nature dia memang kena nampak. Tetapi bila seseorang itu tinggi nilai ma'rifatullahnya, maka kekuatannya sangat luar biasa. Sebab dia yakin kepada Allah, dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi dia tak nampak banyak pun, ya, tetapi imannya kepada Allah tu subhanallah terlalu kuat.